Macam mana saya nak pecah telur sales 10,000 sebulan? Okay, bagus soalan daripada Koji ni. Dia ni meniaga Tafufa. Dia tanya, saya meniaga Tafufa tepi jalan tuan. Macam mana saya nak naikkan sales saya kepada 10,000 sebulan? Nombor satu, awak kena baiki presentation kedai awak. Presentation. Okay, bila orang lalu kat kedai awak, sebenarnya ada scroll stopper ataupun kita panggil orang stop tak? Kalau social media, orang stop scroll kan? Kalau social media. Kalau orang tengah naik kereta, orang berhenti tak? Macam dia slowkan kereta tak untuk tengok kedai awak? So biasanya masalah-masalah orang yang meniaga tepi jalan ni, presentation kedai dia tak menarik. Apa maksudnya? Banner tak ada. Of course lah, itu paling bodoh lah orang kata. Satu lagi, atas meja pun tak menarik. Atas meja tu tak ada apa, tak nampak hype. So that's why benda untuk baiki sale, nombor satu kena baiki presentation kedai awak secara eksterior dulu. Itu nombor satu. Okay. Nombor dua adalah awak kena check repeat rate awak. Sebelum awak naikkan kedai, customer repeat tak? Sebab masalah kedai makan ataupun meniaga F&B ni ada tiga je. Satu, tak tahu. Dua, terlupa. Tiga, tak repeat. Tak tahu, terlupa, tak repeat. Ini je tiga masalah. So, bila awak tengok balik, kalau orang tak tahu, awak dah bagi tahu tadi dah. Awak dah cantikkan presentation awak apa semua. Masalahnya adalah orang terlupa. So, untuk baiki masalah orang terlupa ni, awak kena run ads. Saya cadangkan awak run dekat Facebook ad, tekan sehari RM20 je, run dalam mungkin area 10 km sekitar ataupun mana-mana kawasan yang terdekat lah. Dan dengan cara macam tu awak akan terkejut, tiba-tiba ramai orang kedua akan muncul yang dia dah pernah try kedai awak. Dia bukan tak tahu, dia tahu kedai awak wujud, tapi dia terlupa nak masukkan kedai awak dalam senarai menu untuk dia repeat. Itu adalah tips dia. Dan bila awak dah baiki eksterior kedai, awak dah run ads, nombor 3 paling mencabar. Nombor 3 ni adalah bila customer tak repeat. That's why orang yang dalam meniaga kedai makan ni, bila last kira repeat rate, tahu tak repeat rate? Berapa banyak customer yang ulang balik beli? Jangan anggap customer baru. Customer baru ni guys, memang susah nak bertahan sebab kedai makan ni rahsia terbesar dia lah repeat. Awak tengok kedai mamak, macam saya lepak, orang repeat, mesti ada sebab dia repeat. So, bila last awak kira repeat rate awak, repeat rate yang healthy adalah atas daripada 30%. So, kalau awak tahu repeat rate awak, barulah awak boleh scale dengan berani. Kalau awak tak tahu repeat rate awak, bahaya. Silap-silap awak kena tukar bisnes lain. Sebab mungkin Tafufa awak tu sebenarnya tak sedap. Awak seorang je shock sendiri. Sebab itulah awak bercinta dengan bisnes lama. Kan? Oh, saya memang suka Tafufa. Yelah, apa yang awak minat, benda tu apa yang tak awak buat. Kadang-kadang yang awak tak minat niaga char-kway-teow, tapi orang dah kata, okey char-kway-teow kau. Dia repeat char-kway-teow. Baik awak meniaga char-kway-teow daripada meniaga Tafufa. So, bisnes ni jangan ikut minat. Tapi bisnes kena ikut unfair advantage yang awak ada. Kadang-kadang aturan Allah ni cantik. Dia aturkan benda yang kita tak minat, tapi itu yang terbaik untuk kita. So, tepuk dada, tanya diri sendiri. Agak-agak kalau dah rugi 9 bulan berterusan tu, awak dah try 3 benda ni, dah baiki exterior, awak dah cantikkan branding awak dah run ads pula tu bagi orang tahu pasal kedai awak, dan awak dah check repeat rate awak pun biasa-biasa je. Apa kata tutup dan move on je lah dekat bisnes lain. Sebab ada setengah bisnes memang itulah limit dia. Itulah ceiling demand dia. Sebab kita ikut demand and supply. Tak semua menu ada demand yang tinggi. That's why awak tengok orang meniaga burger elok je ada orang nak beli burger. Tapi kita cuba buat menu-menu yang pelik-pelik dan menu tu sendiri tak ada demand. Kadang-kadang itu juga adalah masalahnya. So kalau nak belajar boleh tekan dekat link bio. Kita jumpa dalam video seterusnya. Zas.